akan dilancarkan esok? Sebab satu suara satu jiwa, silang budaya memang saya dah menggunakan Cik Google sendiri. Memang tajuk itu tidak pernah digunakan dan mana-mana stesen yang berada dalam negara juga tidak pernah melaksanakan operasi dan juga matlamat sebegitu. Dan kita kekuatan kita ialah kerana kita mempunyai kepelbagaian stesen. Ada kepelbagaian bahasa dan juga dialek. Kita ada kepelbagaian kandungan. Kita ada kepelbagaian budaya seni warisan dekat negeri-negeri. So kandungan-kandungan tu dah tersedia seperti pelbagai gunung yang ada. Jadi kenapa tidak kita meneroka semua kemungkinan yang ada dan kita merentas keterbatasan itu. Jadi untuk merentas keterbatasan, saya guna perkataan merentas bermaksud kita merentaskan para penyampai kita dari stesen ke stesen menerusi silang budaya. Itu saya mungkin dah terangkan tadi kan. Kemudian bila stesen berkembang itu kita mengentaskan kandungan itu sendiri. Tetapi perlu diingat kalau para pendengar yang mungkin terjumpa Dia, Nazri, Sonic, Bambam, Nodi, Andy, itu semua antara penyampai stesen di negeri-negeri. Jangan lupa untuk boleh bersama dengan mereka kerana mereka ada tugasan semasa suara bertemu suara. Mereka perlu melaksanakan, menerbitkan kandungan-kandungan untuk dibawa balik ke stesen masing-masing menerusi budaya yang mereka jumpa ataupun warisan yang mereka jumpa semasa di negeri tersebut. Jadi kita mengambil guna teknik ialah bila para penyampai itu pergi ke stesen yang berlainan, di situ mereka akan jumpa seni dan juga budaya yang berbeza. Jadi mereka adaptasi ataupun asimilasi bersama dengan budaya itu dan disiarkan kembali di stesen induk ataupun stesen asal masing-masing. Jadi di situ silang berlaku. Faham. Maksudnya dia buat macam jalan-jalan cari makan, jalan-jalan cari. Kita macam syuting jugalah. Kena buat variasi jugalah bakat kita ni. Sebab kita mempunyai pelbagai platform dalam universe hari ini, dalam dimensi hari ini, bukan sekadar mendengar menerusi frekuensi, tetapi kita juga menggunakan media sosial. Kita ada 34 media sosial rasmi Radio ATM. Kita juga ada menggunakan YouTube. Ada stesen-stesen yang ada YouTube. Ada stesen yang menggunakan kandungan-kandungan dalam ATM Click. Sebab selain kita ada podcast menerusi podcast.rtm.gov.my, kita juga ada portal radio.atm.gov.my. Jadi anda boleh ikuti di media sosial ataupun di dalam portal tersebut. Jadi kandungan-kandungan yang akan diterbitkan, yang bakal diterbitkan oleh Sonic, Dia dan juga Nazri, boleh anda ikuti apa yang mereka buat semasa mereka buat suara bertemu suara di lokasi kelak. Tengok apa benda yang jadi. Jadi kandungan-kandungan tu dia kena bersifat berorientasikan secara layman ataupun bersifat setempat. Di situ juga silang budaya akan berlaku. Bagaimanakah katalah macam contohnya kalau kita ke Jalan Satok Satok. ada satu penginapan yang saya suka kat situ dulu sebab kalau hari Sabtu saya akan ke belakang, saya akan tengok dalam bakul itu ada sesuatu yang saya tidak boleh sebutkan dan dia hidup. Dan dia boleh dicecah dengan tu dan masuk mulut terus. Kenapa kita tak boleh sebut? Ulat sagu. Ya, betul. Mungkin ada pada pendengar yang rasa geli. Geli. Saya tak nak sebut. Jadi itu antara yang akan kita ketengahkan nantilah apabila kita sesuatu yang sebab saya faham dia suka ulat sagu tu. Okey. Boleh Jadi sebut. itu antara pengalaman yang akan dilalui, yang akan dirasai oleh para pendengar semua stesen Radio ATM dan berkongsi pengalaman tersebut dengan semua para pendengar stesen Radio ATM. Jadi di situ juga anda nampak silang budaya itu berlaku dan kita yang tak pernah tahu yang ada di negeri A, B, C, D, F, G akan kita kongsikan bersama. Jadi susah nak dapatkan. Maknanya semua hasil kami
disilangkan ke negeri-negeri yang terpilih nanti. Betul. Hasilnya video ke, syuting Semualah. budaya semua akan dimuat naik di medsos Masing-masing lah. radio, stesen radio masing-masing. Betul. Jadi boleh tengok juga kesinambungannya dekat situ. Baik. Ada yang kata ni bos, oh betul lah, maknanya ibarat merentas kurikulum kalau dekat sekolah. Betul. Kita kan ada pertukaran Syirah. pelajar dulu-dulu kan. Jadi asas yang saya terfikir bila mendapat idea semasa memikirkan tema untuk pada tahun 2026 ni ialah asalnya ialah dulu-dulu kita ada pertukaran pelajar. Mungkin hari ini pun ada. Memang ada pun. Yeah. Jadi kenapa tidak kita cross fertilization tu kita buat bersama dengan 34 para pelajar radio RTM. Dalam satu kelas ada 34 orang kan. 34 session. Jadi di situ yang datangnya idea, okay, why not kita buat silang budaya, satu suara satu jiwa. Sebab kita perlu menjadi satu daripada 34 stesen. Jadi untuk perasmian esok bos macam mana? Persiapan apa yang bos mungkin harapkan Dah daripada rancang, pelancaran esok? Okey, perasmian besok akan dirasmikan oleh yang kita sayangi, Datuk Suhaimi Sulaiman, Ketua Pengarah Penyiaran. Okey. Jadi lintas langsungnya boleh ditonton menerusi Selamat Pagi Malaysia pada pukul 9.30 pagi dan boleh saksikan menerusi media sosial National FM dan juga stesen-stesen radio lain pada pukul 10 pagi esok. Okey, baik. Dan juga ya pastinya lepas esok Sabtu Ahad itu adalah siaran pertamanya bos. Akan bermula lah bos. Apa yang bos harapkan untuk yang pertama ni? Oh, yang pertama ni Yang mencabar. pertama ni memang betul-betul mencabar. Biasanya yang pertama, bila saya menerangkan dengan semua pengarah ATM negeri dan juga ketua bahagian rancangan, even kepada Dia, Nazri dan juga Sonic, kurang faham. Saya nakkan kurang faham itu akan menjadi satu idea kreatif. Kalau faham, dia akan jadi satu kandungan yang monotonous. Jadi kita nakkan kepelbagaian kreativiti dalam pemikiran. Sebab idea itu tidak pernah salah. Hanya bagaimana melaksanakan saja mungkin tidak tepat. Jadi di situ akan berlaku silang pemikiran. Jadi bila kita melakukan semua perkara ini dalam bentuk silang, kita akan dapat pelbagai idea baru. Jadi itu yang saya harapkan, kepelbagaian kreativiti antara semua stesen radio negeri RTM dan kepada untuk disampaikan kepada semua para pendengar stesen radio RTM. Okey, jadi untuk